Di sini papan-papan saya. Mereka akan membantu saya bina rumah. Beberapa lagi dan wah, lihat tukul ini. Saya akan buat semuanya dengan sangat pantas. Baiklah, Tada. Mari sini. Saya akan panggil kamu Clyde. Kamu mau snack? Dan saya selesai. Ambil kerja ini. Berhenti. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya ada rumah yang menarik. Tidak ada yang istimewa. Biar saya cat kuku Anda. Kemana Anda pergi? Baiklah. Sementara itu, saya akan cat rumah. Lihat itu. Warna ungu yang cantik. Ini betul-betul apa yang saya mahukan. Tapi saya boleh tambah sesuatu. Betul. Saya ada idea yang hebat. Dengan bantuan Span dan Cat, Anda boleh membuat tiruan brek pada rumah. Ia akan menjadi sangat cantik. Lihat. Wah, saya pun sedikit penat. Saya akan memerlukan roller yang mengubah segala-galanya menjadi karpet cat lembut. Saya pasti memerlukan karpet cat lembut di bumbung. Wah, itu cantik sekali. Katie, apa yang kamu buat di sini? Oh, kamu terbelit. Biar saya bantu kamu. Betul. Saya boleh menggunakannya untuk menghias rumah. Lihat bola-bola benang ini. Wah, hebat. Kita perlukan bidai pada tingkap dan lebih banyak perincian. Hebat. Itu kucing. Semuanya kelihatan sempurna sekarang. Apa anjing saya buat di sini? Oh, itu milik saya. Itu sudah bagus. Tak mungkin. Saya takkan lepaskan ia semudah itu. Inilah papan tanda anjing Benny. Apa yang kita buat betul. Mula-mula, mari kita cat rumah. Saya tidak ada berus, tetapi Clyde membawakan saya satu. Terima kasih, kawan. Sekarang, mari kita mula mengecat rumah kamu. Baiklah. Sempurna. Oh, tidak. Clyde! Oh, kamu terpijak cat. Tapi tak apa. Dan kamu memberi saya idea yang hebat. Kita akan buat jejak kaki kamu di rumah ini. Clyde! Clyde! Oh, tidak. Saya pun ada satu juga. Wah, bakul berisi bola tenis. Awak nak main, Clyde? Sudah tentu. Sementara Clyde menangkap bola, saya akan menghias rumah. Oh, ya. Ini sempurna. Bagus. Dan disinilah bola kegemaran Clyde akan digantung. Ini tanda. Semua orang akan tahu bahawa ini rumah anjing. Bola air yang keren. Apa untuk makan tengah hari? Saya akan mula bekerja tidak lama Wah, itu kolam kecil yang besar. Baiklah, sempurna. Mainan kegemaran Clyde. Apa? Sudah tentu. Apa pendapat kamu? Kamu suka tak? Oh, Clyde. Wow, itu hebat. Kamu suka, kawan? Tidak. Berhenti. Kucing saya tak suka air. Masuk dalam. Tapi ia terlalu kosong di sini. Mari hias semuanya. Karpet merah jambu kegemaran saya. Kamu suka? Saya pun. Saya hampir terlupa yang saya perlu menggaru kamu. Ini sikat istimewa. Ya sudah. Jangan takut. Wah, banyaknya bulu. Mari kita buat tapak kaki gebu yang cantik. Dan banyak daripadanya. Wah, kamu akan berehat di sini. Kamu suka tak? Cuba! Dan sekarang, mari kita hias dinding dengan garland yang mempunyai bulu kegemaran Anda dan pom-pom. Wah! Alangkah comel! Semuanya begitu lembut dan berwarna-warni.
Sekarang, kita letakkan beberapa cengkerang dan warna kegemaranmu. Putriku mempunyai koleksi besar benda itu dan banyak pakaian. Ini sangat cantik. Kamu tahu? Tumbuhan. Sirap. Cantik. Kamu adalah kucing paling cantik di dunia. Wah, betapa cantiknya segala-galanya di dalam. Kita perlu lakukan sesuatu juga. Line, saya dapat idea hebat. Kamu di sini. Mari hias bilik. Awak mau saya pegang ini? Saya akan mulai dengan lantai. Letakkan beberapa jubin biru. Sudah tentu kamu suka. Sekarang kita perlu tambah sedikit pencahayaan. Ya, Selamat, adalah Elsa. penipuan. Oh, dia sudah terlalu tua. Wah, hebatnya. Oh, lihatlah kamu. Itu kamu ketika kamu bayi. Dan itu keluarga kamu. Baiklah, beberapa rak, beberapa mainan, semua yang kamu suka. Lihat barisan itu, kawan. Mari gigitlah, anak baik. Saya akan letakkan katil kecil kamu di sini dan televisyen. Terbang, mari. Saya akan membelai kamu. Mari kita tonton TV bersama. Terima kasih. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Rancangan tentang kucing. Oh, saya minta maaf, Clyde. Saya minta maaf. Saya berhayun. Oh, itu jauh lebih baik. Ia lebih baik. Oke, sempurna. Oh, kawan. Kami pun tidak pasti. Wah, hari ini hari jadi kucing saya. Bagaimana saya boleh lupa tentang itu? Mari kita raikan. Saya dah sediakan semuanya. Oh, ia sangat cantik. Selamat hari lahir kepadamu. Oh, puteri, kamu boleh buat permintaan. Tahniah. Kamu suka tak? Saya boleh nampak dari pandangan bahawa kamu amat gembira. Wah, bagusnya. Oh, tapi Mike dan Clyde kelihatan sangat sedih. Baiklah, mari kita jemput mereka. Mike, mari lawat kami. Betul, Clyde dan saya sangat ingin. Hai, Putri. Selamat hari jadi. Ini untuk awak. Kami baru saja menangkapnya. Terima kasih. Itu idea Clyde. Halo. Kali, Mari kita lihat apa yang Julie Anda ada. ada haba-beba biru. Dan Britney? Oh, tidak. Ia adalah lipas yang menjijikkan dalam gula-gula lollipop. Ya ampun. Britney, berhenti. Awak tak boleh lari dari ini. Ini cabaran. Ya ampun. Tapi ada lipas di dalamnya. Dan mungkin ia hidup. Saya sangat takut. Mari cuba sedikit. Ini sangat sedap. Saya suka. Ya, bagus. Baiklah, mari kita lihat apa yang saya ada. Gula-gula getah biru tak mungkin buruk. Apa yang Mari kita coba dan ketahuinya. Wah, tengok betapa panjangnya ya. Saya suka. Adakah saya makan semuanya? Tak mungkin. Saya ada bunga mawar emas besar dalam mulut saya. Sangat sedap. Adoy. Kau buat belon yang besar. Lihat. Tunggu. Julie, ada lipas betul-betul dalam buih kamu. Oh, kita perlu singkirkan dia. Oh tidak, adakah dia sudah pergi? Muka saya! Mimpi ngeri saya! Tanggalkan ia! Oh, menjijikkan! Saya dilitupi dengan... itu pelik. Oh, Julie! Hai! Oh, lihat itu! Gincu dan kilauan. Dan saya ada mata jem marmalat dan taburan. Hebat!
saya nak cuba secepat mungkin. Siapa nak mula dahulu? Okey, pergi Britney. Oh, pelembab bibir babi ini comel sangat. Saya nak cuba. Oh, ia sangat sedap. Mari kita lihat bagaimana ia kelihatan pada bibir saya. Hebat! Saya boleh cium semua orang sekarang. Julie, satu ciuman manis untuk awak. Oh, dan sekarang saya mau cuba taburan manis. Ia kelihatan sangat bagus. Saya boleh bermain dengannya sedikit. Hebat. Dan sekarang, mari kita tuangkan semua taburan ke dalam pinggan. Wow, cantiknya. Dan sekarang, masanya untuk celup bibir kita di dalam sana. Oh, Julie, lihat betapa cantiknya ia. Oh, sangat cantik. Dan Saya sekarang tidak saya tahu. boleh makan semuanya. Sedap. Saya suka. Apa yang Julie lakukan? Ayo, cuba gula-gula Anda. Betul, mari coba. Nampak keren. Saya tidak suka mata saya. Oh ya. Ini datang botol tabur biru. Oh, lihatlah itu. Semuanya ada di dalam pinggan saya sekarang. Celupkan mata kita di sana. Dan mari kita coba. Oh, lihatlah itu. Ini sangat lazat. Ada gelberry di dalam. Saya sayang awak. Luar biasa. Ah, itu sempurna. Sekarang, masa untuk minum gula-gula cair dari tiup. Sedap. Ya, saya suka. Kita boleh teruskan. Apa yang dibawa Kloshawak? Buka ia. Wah, saya ada Mentos. Dan ia sangat besar. Saya nak cuba secepat mungkin. Jom buka. Selamat tinggal. Kami coworker dan naskah Wah, tabu itu sangat menarik. Mentos memang sedap. Oh. Britney, apa yang kamu ada? Wah, topi minuman. Ia sangat cool. Julie, bagaimana kamu suka? Ia kok merah jambu. Saya belum pernah coba ini sebelum ini. Kami letakkannya di sisi. Membuka tin dan lihat hidup dalamnya. Dan ring biaya untuk tujuannya. Ia sebenarnya merah jambu. Sangat menarik. Oh, Julie. Saya suka. Woo. Oh, saya minta maaf. Saya akan minum semuanya sendiri. Betul. Satu idea datang kepada saya. Anda boleh masukkan beberapa Mentos ke dalam mangkuknya. Minuman is why permula berweeks. Jimmy Julia, lantas pinol reaksi. Ia mati. Oh, ia berbuih begitu banyak. Saya tak boleh berikan ini kepada ibu saya. Julie! Aduh, sekarang Julie saya ditutupi baju. Saya minta maaf. Tapi itu kelakar. Patutkah kita buka dahulu? Bagus. Mari kita lihat. Juicy Drop Candies. Mari kita cuba. Babi. Keluarkan pembungkusannya. Betapa manisnya ini. Saya sangat suka. Sedap. Sedapnya. Sekarang, mari kita periksa kuali ini. Wah, ada gel masam di sini. Ia sangat masam. Kamu tahu apa? Kita boleh makan gula-gula dan gel pada masa yang sama. Saya akan membuat kek daripada marmalade dan gel masam. Ia pasti sangat sedap. Beberapa lapisan. Hebat. Saya tidak sabar untuk mencobanya. Sedap. Dan ini sangat masam. Sedap. Awak tahu maksud saya. Dia menjijikkan. Julie, apa yang iwak kerdu? Saya akan cari tahu sekarang.
Wah, nampak sangat keren. Hidup, Glugui. Breather Recorder. Oh, betapa cantiknya. Ano? Mari kita coba. Oh, ini sedap. Saya tak boleh tahan untuk membiarkan dia rasa gel masam saya. Saya akan tuangkan di situ. Jangan beritahu sesiapa. Mari lihat. Saya rasa itu sudah cukup. Oh, muka saya. Oh, saya tak boleh. Kenapa masam sangat? Apa, kawan? Itu seronok. Saya tak sabar nak tahu apa yang kita ada kali ini. Saya ada mainan pop biru. Penutup dan gula-gula kuning. lollipop. Sekarang saya Menarik. Mari cuba krepe awak. Oh, sedap. Tidak. Untuk mencuri serbuk ini, tidaklah tandas. Menjum sebiji krepe. Demikiannya. Oh, betapa sedapnya. Saya suka. Britney, kenapa awak tengok saya macam itu? Tengok? Ia sedap. Tetapi... Tak mungkin. Anda kena buka. Punyamu? Ayo, Britney. Mari kita lakukan ini. Saya ada chupa chups juga. Lihatlah itu. Ia berbentuk cincin. Itu susah, kawan. Kita berjaya lakukan ini. Sekarang saya mau coba gel ini. Ia kelihatan hebat, memicit sedikit di atas, dan sekarang masa untuk mencobanya. Ya, stop. Jangan saya suka. Amat sedap dengan lollipop. Ya, dalam... Sudah tiba masanya untuk snack baru. Apa yang kamu ada? Oh, kertas yang boleh dimakan dan gel manis. Mari coba. Julie, mulakan. Oh, cantiknya. Dan ia manis. Sedap. Britney, hebat. Coba ya. Cantik dan sangat manis. Menakjubkan. Dan berperisa strawberry. Apa ini? Tunggu. Itu kertas yang boleh dimakan. Dan saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan cuba. Lihat wajah senyum ini. Dan sekarang, mari kita cuba. Oh, betapa lazatnya. Saya suka. Apa yang patut saya lakukan? Hebat. Saya ada satu idea yang bagus. Saya boleh buat kapal terbang kertas. Lihat betapa hebatnya. Dan ia terbang. Joy Kitchen. Selamat tinggal. Keluar. Saya kehabisan kertas. Tapi saya belum mencobanya. Betulkah? Saya ada idea. Dia boleh berkongsi dengan saya. Dan kita boleh bermain tic-tac-toe dengan gel kita. Siapa menang akan ambil kertas yang boleh dimakan. Wah, ini permainan yang menarik. Jom kita mulakan. Saya akan berikan awak kertas saya. Saya satu. Baiklah. Mari kita Mari lakukan makan ini. semuanya. Saya dapat simpan kertas saya. Gel Anda hebat. Bukankah ia hebat? Ya, betul. Siapa yang akan jadi yang pertama? Tunggu. Selamat. Bagaimana? Perempuan. Julie menang. Baik. Ia adalah... Sebentar lagi, kita buat sebagai soda atau jus dan gelas yang dibuat daripada marmalade. Saya sedang Mari mencari- kita periksa. Oh, ini sangat sedap. Saya suka. Britney, saya akan tunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Saya ada gelas yang boleh dimakan. Saya boleh tuang jus terus ke dalamnya. Selamat tinggal. Lihat itu.
Wah, sedapnya. Tunggu. Sudah masa untuk kamu membuka klosh kamu. Betul. Wow. Saya ada gelas jeli juga. Dan karamel meletup. Mari buka bungkusan dan tuang semuanya ke dalam gelas. Untuk menghasilkan buih, saya perlukan sedikit cecair. Julie, berikan saya sedikit. Tolong. Apa? Awak nak curi jus saya? Walaupun awak tahu saya boleh ambilnya. Biar saya tuangkan sendiri. Oh, betapa menariknya. Britney! Simpan. Bol, saya berbahasa sedikit harmoni. Kawan. Apa? Tolong. Baiklah. Tengok itu. Hah. Ikut Satu saya. sterker. Saya tak boleh Marker memilikinya. Witcher Kells. Bagaimana? Sedapnya. Sekarang saya mahu makan gelas ini. Baik. Saya benar-benar sukakannya, Britney. Ini luar biasa. Ya, memang betul. Terima kasih kerana menonton. Itu cerita yang hebat. Wah, comelnya mereka. Saya akan namakan awak Rex. Oh, rumah-rumah lama ini kelihatan teruk. Kasihan haiwan-haiwan ini. Mereka tidak mempunyai kehidupan yang baik di sini. Tetapi saya ada idea. Kita akan bina rumah baru yang hebat untuk mereka. Baiklah, papan-papan ada di sini. Saya akan dapatkan lebih banyak dan hebat. Hanya beberapa minit dan saya akan jadikan mereka dinding yang sempurna dengan bumbung. Tada! Oh ya, terima kasih kawan, saya baik. Itu kelakar. Anda memang pakar. Yeay, kita bagus. Baiklah kawan. Adakah Anda teruja? Sudah tiba masanya untuk memberikan rumah-rumah ini warna-warna cerah dan reka bentuk yang mega keren. Oh, di mana catnya? Oh, ayo. Aduh, awak bawa saya cat. Terima kasih kawan. Sekarang ada cukup untuk seluruh rumah. Dan di sini. Ada! Lihat ini kawan. Kamu suka? Saya juga. Wendy, bagaimana dengan kamu? Saya hebat. Saya akan mewarnakan rumah kucing juga, tetapi saya akan menjadikannya merah jambu. Saya pasti Kitty akan menyukainya. Saya mula rasa sedikit penat. Saya tahu, kita boleh sembur cat rumah ini. Maksud saya akan tuang terus dari tin. Hei kawan. Wah, itu cepat. Oh, saya tumpahkan kok. Oh, tidak. Oh, terima kasih kawan. Kamu memang bijak. Saya akan bersihkan ini dengan cepat. Itu hebat. Oh, kain buruk ini sangat berwarna-warni. Kita boleh menghias bumbung dengannya. Hebat! Oh, saya hampir jatuh. Apa pendapat kamu, kawan? Kamu boleh berjemur di sini. Ya, itu ide yang bagus, Quentin. Kitty dan saya suka. Oh, bantal-bantal itu sangat lembut. Kita boleh lekatkan mereka ke bumbung juga. Ia akan sangat cantik dan selesa. Yang kuning pergi di sini. Dan beberapa daun sudah tentu. Bumbung ini sungguh menakjubkan. Ia hebat. Oh, betul tuh. Saya akan letakkan beberapa jejak kaki. Baiklah, jejak tapak kaki dalam kes kita. Oh, ia sangat comel. Rumah ini baru sahaja menjadi lebih selesa dan comel. Oh, siapa itu? Sebiji bola? Oh, Rex. Nah, ambil ini. Kerja yang bagus. Oh, bola itu terbelah menjadi 2 bahagian. Saya tahu, saya patut letakkannya di dinding dan tambah beberapa lagi. Sekarang dinding rumah akan sama cantik dengan bumbung. Wah kawan, awak sangat kuat.
Saya akan tunggu sekejap. Nah, siap. Oh, kawan. Tak apa. Saya akan ambil di sini. Saya akan buatkan kamu beberapa mainan yang menarik. Oh, awak sangat comel. Oh, saya rasa saya perlu mengasah kuku awak. Saya ada idea yang bagus untuk itu. Saya akan membalut tali di sekeliling beranda dan menggantung mainan padanya seperti yang Quentin lakukan. Baiklah. Itu menyeronokkan. Lihatlah kawan, awak akan menyukainya. Sekarang awak boleh sentiasa bermain di sini. Tiang cakaran sudah siap. Mari sini, Kitty. Sudah tiba masanya untuk manicure kamu. Bagus. Saya tertanya-tanya jika tangga ini sesuai untuk kawan kecil saya. Saya rasa begitu. Saya akan pasangkannya ke dinding dan buat dinding panjat yang menyeronokkan. Oh, kamu memang bijak. Ayo, sedikit lagi. Itu dia. Saya pasti Anda akan menyukainya. Berhenti. Oh, hampir terlepas. Wendy, awak telah memberi saya idea yang hebat. Saya akan buat satu halangan sebenar untuk Rex. Saya perlukan sedikit usaha, sudah tentu. Saya perlukan roda, paip dan kon. Mari kita lakukan ini. Sekarang kita perlu letakkan semuanya di lantai. Oh, pergi, buddy. Pergi. Yeay, awak yang terbaik. Saya sayang awak. Kita perlu merakam kemenangan anda. Berikan kami senyuman besar. Itu bukan dia. Lihat. Tangkap bola itu. Dia sempurna. Tahniah. Seorang juara tinggal di sini. Sebagai hadiah, saya memberikan anda rumah makanan. Anda sentiasa boleh makan di sini. Nah, silakan. Selamat menjamu selera, kawan. Sementara anda menikmati makanan anda, saya akan membuat laluan berbentuk busur. Oh, Wendy, awak baca fikiran saya. Oh, wow. Bolehkah kita buka? Saya akan mula dulu. Ini hadiah daripada peminat. Potret teka-teki. Comel, tetapi ada satu bahagian yang hilang. Hebat. Kita patut gantung di tempat yang paling menonjol. Apa yang awak dapat, Quentin? Biar saya lihat. Wow, kalungan yang hebat dengan semua kawan Rex di atasnya. Kita patut gantung di dinding. Ia akan jadi sangat cantik. Saya suka. Oh, kawan. Ada lubang. Kita perlu tutup dengan sesuatu. Mari letakkan cangkuk ini di atasnya. Banyak daripadanya. Itu kelakar. Apa pendapat kamu? Saya boleh gantung mainan awak di sini. Nah, siap. Cukup hebat, kan? Ada ruang untuk semuanya. Saya jumpa beberapa gambar menarik lagi dalam kotak. Awak nak buat rak gambar? Ia berbentuk seperti tapak kaki. Dan lihat pinggan ini. Saya akan letakkannya di lantai dan kita boleh menonton video lucu di komputer riba saya. Adakah anda dengar itu? Itu banyak bulu. Kita boleh menggunakannya. Ia sangat lembut dan gebu. Lihat, saya buat bentuk hati. Saya akan gantung di dinding supaya kamu boleh sentiasa melihatnya. Ia cantik, sangat lembut. Dan ada permaidani merah jambu yang comel di lantai. Dan di dinding kedua, saya akan letakkan lampu berbentuk kucing. Oh, lihat ini. Untuk lebih selesa, kita perlukan bantal. Oh, kucing kita boleh berbaring di situ. Dan sedikit makanan sudah tentu. Lihat, ada air pancut dan mangkuk dengan makanan kegemaran kamu. Adakah kamu selesa? Sayang, mahu saya tunjukkan permainan menarik di tablet saya? Lihat, kamu perlu menangkap ikan di sini. Satu timbunan besar Pop-Its. Pelik, tetapi saya rasa saya punya rosak. Saya tak boleh tekan butangnya. Dan sekarang apa yang akan anda lakukan? Apa? Phoebe, berhenti hidup itu. Kamu tak boleh makan itu. Kamu salah. Pop-It aku dibuat daripada gamis dan ia sedap. Wow, betul-betul bernasib baik.
Dah tak banyak lagi. Saya buat cepat. Apa yang kamu tengok? Sekarang kamu. Along your pop, it's way just little gummies. Nampak yang tersyaras. Ya, coklat. Hai sembistru, semua warna sejuan yang tourist. Coklat putih kegemaran saya dengan gula-gula di dalamnya adalah gabungan yang luar biasa. Saya harap saya boleh mencubanya. Betul, so Phoebe. I sudah private crunch. Mia, yang ada kat di seluruh muka anda. Welcome, Master Beer. I am done with the baking thing and salads. Oh, baiklah, that's lebih baik. Untungnya saya memang itu begitu baik. Saya tertanya-tanya daripada apa Pop Its dibuat gummies atau coklat. Nampaknya bukan kedua-duanya sebenarnya. Tetapi ini adalah Pop Its sebenar. Seronok kita boleh bermain. Wah, betapa menenangkannya. It's pretty terrific. Mari terkesawan sekarang. Wow, kerepek! Ini berita hebat! Servisi creation siasarsa sehajar seseru balang. Tak tahu, saya rasa kita patut cuba juga. Apa kabar, Phoebe? Saya belum faham. It's just your bar. Tesulai warsu. Tidak ada apa-apa di sepanjang crawl dan supaya sendiri saya ingat balang tu kosong. Ayolah, sekurang-kurangnya kamu boleh menikmati snack sedikit. Baiklah, itu sahaja. Saya dah segar semula. Sudah tiba masanya untuk periksa apa yang ada dalam balang saya. Harap-harap ada banyak. Mari kita tengok. Tak mungkin, balang ini tiada dasar. Tiada kerepek di dalamnya juga. Dan ini lihat meja. Di situ mereka. Atau bagaimana saya boleh terlepas mereka? Baiklah. Ada sedozen penuh. Di sini, Reni semuanya lebih sayur di kelas yang bergelombang. Tahniah. Apa salah dengan awak? Although saya fast flavoring isi radar, shield sip several 10%. Sekarang coba dimurmukan. Sebelum saya mulakan semula, kamu telah meniup semua keripik kamu. Oh tidak, Mia, jangan ulangi kesilapan saya. Percayalah, saya tahu bagaimana menangani makanan. Wah, banyaknya kerepek. Semuanya tak habis-habis. Ada 100 dalam timbunan. Wow. Awak keberatan jika saya cuba? Sergeant Faiki Saz. Sir, it is me preferring, sir. Anak bersama friend sender sampai bantuan awak. Tak boleh dipercayai. Bagaimana semua ini muat dalam awak? Saya mampu lebih daripada isau. Nampaknya seseorang tersedak. Sudah cuba masnya untuk menyelamatkan Mia. Tunggu sebentar, saya sudah bergegas untuk membantu. Haha. Oh, terima kasih banyak, Danny. Awak memang kawan sejati. Tapi apa masalah dengan ini? Kenapa ia memercik ke arah yang berlainan? Mimpi ngeri apa ini? Saya basah kuyup. Saya pun tak tahu apa ya. Banyak KitKat. As I stare at her referring, heart seluruh keping tak buruk dan Phoebe hanya ada satu. Kalah. Dan saya pasti itu yang paling sedap sekali. Berhati-hati. Kau pernah nyai reviews right dish? Oh, lapisan coklat yang tebal. Hebat. Saya memang suka waffle ini. Awak buang serbuk pada kami. Maaf, ia keluar secara tidak sengaja. Baiklah, saya kira saya untuk kamu nanti. Hahaha, lain kali. Dan sekarang Mia perlu buat coklatnya. Pada pendapat saya, ini adalah idea yang hebat. Wah, bijaknya. Betul-betul dan dengan cepat kamu sudah hilangkan para jangan rapper. harap bisa bersunam. Saya hanya frownes dengan coklat. Nampaknya boleh dipotong dengan garpu dan pisau. Jadi saya boleh lakukannya dengan mereka. Saya pasti saya boleh lakukannya. Mari siapa ini? Ini sesuatu yang luar biasa. Tiada yang boleh menghentikan saya. Ini adalah bar terbaik di dunia. Di mana hilangnya adab baik kamu, Mia? Kamu tak kelihatan seperti diri sendiri. Kamu bagaikan satu kekacauan di ladang. Ambil ia cepat. Saya tidak mahu membuat kamu dalam masalah besar. Tidak. Kamu memang tidak takut tanpa sebab, Dani. Sesiapa yang cuba ambil makanan saya sepatutnya takut akan hukuman. Dani. Sedar, lo. Perlu dadaan 100 lagi coklat? Please, betul. Mulai kayak sekarang. Oh ya, sudah berserai. Kita berdua founder dan khas. Kan maksud sud pembina? Terima kasih, saya sudah siap tulis bank cara yang saya arin. Udah tidak pernah melihat instruktur seperti ini sebelum ini. Mysterious dan sungguh menarik dan khas pada tangga untuk sampai ke atas. Stilos. Itu stilos siap menyiapkan cerita misterius. So, aku sangat sekali minta saya turun. Itu benar-benar menarik di sini. Jika anda tidak mau ikut suka anda.
sedikit lebih baik untuk kita. Maaf Danny, tetapi perbinaan awak adalah Sir. Oh, apa yang terjadi kepada Coca-Cola? Tiada pilihan Sanchez, kami terpaksa mengambil langkah ini demi coklat dan kami tidak menyesal apa-apa. Ia berbaloi. Bila lagi ada peluang untuk makan Di begitu sini banyak saya- manisan, Saya harap anda tidak merindui saya. Saya berasa pening. Baguslah saya pakai topi keledar. Lar? Oh, tuh. Betapa lucunya Anda. Terakhir yang selalu harus fundasinya Star Wars cereals Wah, coklat itu Selius. tadi. Berapa banyak yang you dapat? Dia hanya ada satu, memang mengarut. Saya pasti tidak. Para Arthur Kitty. Tiada yang cuba mengisahnya serius. Ya, tidak bersama gula-gula getah dalam bungkusan ini sekaligus. Muya hanya hebat. Mia, saya minta maaf. Saya tak sangka saya terkena awak. Baiklah, mari kita mulakan. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana peminat gula-gula getah sebenar beraksi. Akan lebih baik jika mereka tidak membuang Oh, sampah I'll work merata-rata. this out for the dumpster sure portal there. Apa yang ayah lakukan? Ia kelihatan pelik. Tetapi jemagas muda seberapa salah trouble saya kami kau ke semua gula-gula ke dalam mulut saya. Dan sekarang lihat betapa besarnya balon yang saya boleh tiup. Oh, kamu sepatutnya bekerja di sarkas. Saya harap itu pujian. Jika ya, terima kasih Mia. Bravo, ya sangat bagus. Sekarang giliran Mia. Wah, kamu juga. Menanggaris Fombo. Itu hebat. Sekali lah shit. Series is first in Christ and songs. Der heart was full of flying text to solve saya sevat kabar vacuum. Wah, betapa besarnya gelembung itu. Sweater coba bersiap untuk minta souvenir. Saya minta dof Mia. Lepas stop mabes bersendir radio dan ada fasilis sebelah suami Jenny. Saya tak dapat melihat apa-apa. Mungkin kerana gula-gula gesah telah bersepah di muka saya. Nampaknya ada sesuatu yang tak kena dengan saya. Kita perlu membuatkan mereka mimpi ngeri. Kita perlu meletakkan mereka kembali ke tempatnya sekarang. Ear-tier Bruto Winchester and Torres Tontor. Saya tak peduli. Itu salah Hawa. Tapi sekarang saya okey. Saya terus saya Dengan rahang saya. Berhad sa describing that we're confident with style hermejas. Hotel sa Didalfinger and the crotch necessity or sa tuburo-puro untuk menghapos pembungkus. Saya sangat Mga friends, most house here bus, mada sa for the hacker and toy muat. Ayo, bukan apa-apa. Tidak rumit. Mungkin. Kemaya mau pergi? Berhenti. Saya dapat awak. Danny, ia tidak berudah belonnya menjadi sangat besar. Tiada jalan keluar. Awak perlu menembak lastik dan pecahkan belon itu. Apa? Bukan idea yang buruk. Saya rasa saya boleh melakukannya. Baiklah, Sound Spas versus Sweater. Belon saya sudah pecah. Adakah Everest anda strength pasti? sejaris. Saya akan cuba menangkapnya. Baiklah, kamu gagal lagi. Baik, saya start trail berreg. Baiklah, terima kasih. Saya baiklah, mari lihat. Apa yang boleh saya lakukan? Saya perlukan gam. Hatakoro, letakkan beberapa titis pada rumah. Hebat, sekarang gam tidak diperlukan. Oh, batu delima saya. Ia kelihatan hebat. Wah, saya ada hati ruby dan saya perlukan beberapa buah. Ia sangat cantik. Mari tambah beberapa berlian. Tidak buruk. 3, 2, 1. Oh ya, gelembung berlian di seluruh rumah. Apa yang sedang berlaku? Apa? Adakah itu gempa bumi? Rumput saya. Baiklah, saya perlukan rumput untuk bumbung. Ya sesuai dengan rumah saya dengan sempurna. Beberapa awan guruh, saya perlukan hujan. Sekarang ada bunga yang cantik, hebat. Wahai, saya tahu apa yang saya perlukan, merchant. Walaupun Anda tahu ia terlalu kecil, saya perlukan yang lebih besar. Wah, itu hebat. Betapa kuatnya. Kelly, tangkap saya. Oh, saya mau lihat apa yang berlaku.
Wah, bumbungnya sangat berkilau. Bagus. Saya diliputi debu. Chloe, hati-hati. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya perlukan seorang badut. Hai, boleh saya ambil beberapa belon cerah daripada awak? Boleh, tapi bayar. Ini, ambil beberapa batu D5. Oh, saya terbang pergi. Selamat tinggal. Ada banyak belon dan ia sangat tinggi. Tolong, saya perlukan batu D5 dengan segera. Belon meletup. Saya mula turun. Baiklah, itu pendaratan yang lembut. Dan saya berada di atas bumbung. Biar saya lekatkan balon saya. Hebat, saya sangat cantik. Oh, cermin saya. Kelly, kamu pecahkan cermin saya. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Saya terfikirkan sesuatu. Sekarang saya ada satu berlian besar. Betapa cantiknya. Dan saya memutuskan bahawa rumah saya memerlukan hiasan alpukat. Satu hiasan yang comel, menggantungnya di pintu. Oh, I insert idea. You're the last seorang apa di pintu air. I still represent. Sekarang beri sekitar hias rumah di dalam. Oh, Wayne Chloe sangat cantik. Betul berlian di kilauan tambahan itu. Rumah Kelly, litis ya romantik, banyak hati. Rumah Sheila terlihat seperti hawan sebenar. Wayne terus sekarang tanah. Ini semuanya sangat kosong. Frame soy dorsyuver di lantai. Tak ada rumput dengan cendawan. Tunggu. Satu idea. Mari ambil reben. Saya mahu membuat konfeti hijau di dinding dan tanda neon di sini. Biar saya pasang meja zamrud saya. Luar biasa. Saya perlukan lebih banyak cahaya. Lampu zamrud. Ia akan kelihatan hebat di sini. Baiklah. Saya tertanya-tanya apa yang Chloe fikirkan. Satu idea terlintas di pikiran saya. I daughter chat pirak siur seruir serulate so. Oh, resion chalek. Sadrusing. I really cruising. Bagus. Bagaimana dengan langsir? Ia kelihatan luar biasa. Awak tahu tak, sepatutnya ada meja di sini. Ia seperti berlian besar. Saya akan gantung lukisan yang indah di dinding. Baiklah, saya perlukan gambar saya. Saya sangat cantik. And mekul dengan gula kali kegemet. Saya coba membentuk berlian. Sudah betul. Ia fawad lazat. Aduh bahasa kayak menjilat jari Anda. Wah, semuanya sudah siap. Dan saya boleh menikmati gula-gula saya. Sedap. Apa yang patut saya lakukan? Betul, lava di lantai. Ia kelihatan hebat. Oh ya, tunggu sebentar. Saya ada pistol air, tapi saya akan letak batu D5 di dalamnya. Mari tembak ke dinding. Wow, ia adalah hati yang diperbuat daripada D5. Lihat hiasan ini. Letakkannya tepat di tengah hati dan bibir ruby. Apa yang lebih baik? Kerusi sempurna saya dan saya perlukan meja. In this jurisdiction, kita perlukan lampu dan wine seperti sejuk dengan minuman sejuk. Saya suka Coca-Cola. Cutria sangat yang betul-betul sempurna.
Hello, gadis-gadis. Oh, matahari. Tetapi saya boleh membuat halaman yang cantik. Lihat itu, saya malah ada kolam. Terasa segar dengan segera. Bagus. Dan saya perlu menunggu bungkusan saya. Oh, ini dia. Ia sangat berat. Hei, mungkin awak boleh tolong saya? Boleh ambilkan tolong? Tolong sila. Tetapi dengan bayaran. Ini sepatutnya cukup. Ini batu delima. Hebat. Mari kita lihat apa yang ada dalam bungkusan Anda. Payung pantai, kerusi pantai. Oh, hello. Anda perlukan bantuan dengan buayan. Tolong. Baiklah, apa ini? Berlian sebenar hebat. Mari kita mulakan. Selesai. Bagus, terima kasih. Ya, Anda boleh pergi sekarang. Biar saya buat sedikit magic. Saya mahu bantal lembut. Oh, mari ambil koktel dan mula bersantai. Indah. Gadis-gadis, kita mempunyai rumah yang begitu cantik. Ini adalah Fanta terkecil yang pernah saya lihat. Wah, adakah ini minuman permen karet? Oh, menarik. Saya tak pernah mencobanya. Apa itu? Dan saya ada sebotol besar minuman berperisa Skittles. Hebat, kan? Kenapa awak ketawa? Mari kita mulakan dengan saya. Baiklah, biar saya coba. Wah, tunggu. Jadi ini bukan limau nipis? Bagus. Ia jeli madu dari Fanta. Oh, ia meregang dengan sedap. Seronok. Sedap. Ops! Maafkan saya. Baiklah, saya sudah selesai. Quentin, sekarang giliran kamu. Sudah tentu, saya akan mencobanya sekarang. Tetapi saya ada masalah. Saya tak boleh memerah jeli keluar dari botol. Apa patut saya buat? Okey, saya sudah... gunakan semua tenaga. Tunggu, saya ada idea. Saya pinjam ikat rambut awak. Ya, terima kasih. Sekarang kita letakkan getah elastik pada botol. Baiklah, bagi saya lebih lagi. Apa yang awak buat? Berhenti. Quentin! Rambut saya. Tidak, saya tidak mahu ia jatuh. Baiklah, saya minta maaf, Jess. Tetapi ini perlu untuk peralatan dan eksperimen saya. Nah, adakah ia akan mungkin untuk memerah keluar jeli dengan cara ini? Ya, semakin banyak gelang getah, semakin baik. Baiklah, lihat ia berhasil. Hebat, fizik berkuasa. Oh ya, ini sangat lazat. Saya tertanya-tanya jika saya boleh tiup belon. Biar saya cuba. Wah, itu sangat menyeronokkan. Jess, awak okey? Tidak, gelang getah saya. Anda merosakkan gaya rambut saya dan mengambil gelang getah saya. Baiklah, saya akan terus makan jeli saya. Saya masih minta maaf. Saya ingin mengembungkan belon terbesar sekali. Lihat, sekarang saya boleh buat belon untuk Jess. Dan mungkin dia tidak akan begitu marah dengan saya. Apa itu? Belon! Saya tidak memerlukannya. Tetapi saya telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Belon ini tidak akan memulangkan getah rambut saya. Saya lebih suka hasilnya. Sekarang semuanya adil. Sekarang saya diliputi gam, Jess. Ini kejam. Miley, apa yang awak ketawakan? Makanlah jeli awak. Oh ya, awak betul, Quentin. Ada banyak sekali. Kita perlu mencobanya segera. Saya buka botol itu, tetapi saya tidak boleh keluarkannya. Saya ada idea. Saya masukkan dinamit dalam botol. Nyalakan dan sekarang kita menunggu. Okey, tidak lama lagi dinamit itu akan meletup. Oh, tak banyak masa yang tinggal. Selamat tinggal semua. Tunggu. Kemana dia pergi? Tunggu, Jess. Lihat ini. Ia dinamit. Tolong. Oh, tidak. Saya diliputi dalam jeli pelangi. Ia berhasil. Sekarang Anda boleh cuba. Betapa lazatnya. Sedap. Saya suka. Saya tak nampak apa-apa. Tolong, saya perlu tanggalkan cermin mata saya. Apa yang berlaku di sini? Semuanya sangat melekit. Saya tak nampak. Tunggu. Apa itu? Sangat sedap. Jess, ayo, cuba.
Oh, betul. Ia sangat sedap. Oh, ais krim yang comel. Tetapi ia sangat kecil dan itu tidak cukup untuk saya. Bagaimana dengan Anda semua? Baiklah, saya ada baldi ais krim yang sederhana. Ia sesuai dengan saya. Tapi lihat saya punya. Ini ais krim kecil berbanding dengan baldi ais krim gergasi saya. Gadis-gadis, saya gembira. Ada banyak ais krim di sini. Tapi kita akan mula dengan Miley kerana dia ada ais krim paling kecil. Wah. Ya, Miley. Teruskan. Baiklah, mari cuba. Saya akan makan yang kecil dengan sudu. Sebesar baldi ini sahaja. Sesuai, kan? Baiklah. Wow. Ini sangat sedap. Saya mahu melanjutkan kenikmatan ais krim dan makan sedikit demi sedikit. Oh ya, ini sangat sedap. Saya hanya suka rasanya. Hey, Miley, kamu boleh mempercepat sedikit. Kalau tidak, ais krim kita akan cair semasa kamu makan. Baiklah, saya akan bantu awak dengan ini. Baiklah, ini dia. Makan semuanya. Ya, sam-sam. Tetapi saya ingin melanjutkan saat ini. Baiklah, tiada masa untuk itu. Ayo, Jess, giliran awak. Super. Mari kita coba. Saya ada sudu yang lebih besar. Wah, sedapnya. Saya mau sesudu lagi. Wah, lazat. Ais krim adalah yang pertama dalam senarai makanan sedap saya. Satu sudu lagi. Oh, sedap sekali. Saya sangat sejuk. Kawan-kawan, tolong saya. Awak buat sangat perlahan. Kalau tidak, ais krim kita akan cair semasa awak makan. Baiklah. Saya akan bantu awak. Okey, ini dia. Makan sepenuhnya. Baiklah, tiada masa untuk itu. Ayo, Jess, giliran awak. Awak buat sangat perlahan. Ayo, habiskan. Cepat. Kenapa tidak? Saya akan bantu awak. Kita akan gunakan pembakar. Dengan bantuannya, saya boleh cairkan ais krim awak sikit. Sekarang awak bukan ada ais krim, tetapi milkshake. Bukankah itu lebih baik? Ayo, kita tuang ke dalam cawan ini. Dan ini dia, milkshake yang baru dibuat dengan krim putar di atasnya. Dan straw, semestinya. Terima kasih, Quentin. Saya memang perlukan milkshake sekarang. Sangat cantik dan menyelerakan. Oh, itu idea yang bagus, Quentin. Sedap. Baiklah, sekarang giliran saya. Akhirnya, saya boleh cuba ais krim ini. Saya ada sudu yang paling besar di sini. Wow, biar saya cuba. Ia sangat manis dan sedap. Oh ya, saya nak cuba lagi. Aduh, saya tak boleh keluarkan sudu ini. Gadis-gadis, saya tak boleh keluarkan sudu ini. Apa yang patut saya buat? Baiklah. Sudu tidak keluar. Wah, saya terkejut. Tapi saya sudah ambil semua ais krim. Dan ia keras. Oh, saya dapat idea yang hebat. Saya akan buat manusia salji ais krim untuk mereka. Nampak? Ia akan jadi baik-baik sahaja. Kita letakkan bola kedua dan kini kita perlukan yang ketiga. Tunggu. Tapi tiada ais krim lagi. Baiklah, kita akan buat dengan 2 bola, sedikit ais dan gigi. Dengan jam, dan tentu saja selendang yang nenek saya perlukan. Anda suka? Saya gembira. Kerja bagus, Quentin. Terima kasih. Terima kasih. Sedap, kan? Saya memang genius. Oh, tidak. Jess, kamu tak boleh makan ini. Ini manusia salji saya. Miley, gadis, berhenti. Saya perlu melindungi manusia salji ini daripada kamu. Itu lebih baik. Jess, kamu perlu tutup mulut kamu juga. Ya? Ayo. Pergi dari sini. Betul. Lebih baik, kan? Hebat. Tiada siapa yang akan berani makan manusia salji aku. Dengar tak? Anda sangat baik. Saya takkan biar Anda terluka. Anda hanya milik saya. Dan Anda sangat sedap. Wah, apa ada di bawah kubah kaca kamu? Mari kita mulakan dengan kubah kaca kecil, Miley. Oh, ia keju dengan acuan. Ciri utamanya ialah ia berbau busuk. Itu pasti. Anda perlu sembur minyak wangi. Oh, wangian yang indah. Ia tak berbau lagi. Mari cuba. Oh, menjijikkan. Saya akan muntah. Ia sangat teruk. Oh, selamat berjaya kepada Anda semua. Silakan, lihat apa yang ada di bawah cloche Anda. Adakah saya mempunyai bahagian yang lebih besar? Oh, tidak. Saya mempunyai sebahagian besar keju yang busuk. Saya tidak akan memakannya. Tunggu, saya ada idea. Saya perlu bertukar menjadi ahli silat mata. Itu lebih baik. Saya akan tunjukkan satu hela.
perhatikan tongkat ini dengan teliti. Dan sekarang, mari lihat apa di bawah klosh itu. Tiada apa-apa. Ini adalah magic. Seorang ahli silap mata tidak mendedahkan rahsianya. Apa yang berbau busuk sangat? Perkara utama ialah untuk tidak menunjukkannya di depan perempuan. Hello, apa yang awak mahu? Mungkin ada sesuatu di bawah topi awak? Awak fikir kami percaya awak? Makanlah. Saya berharap ia akan berhasil. Ia sangat tidak sedap. Tidak. Baiklah, Quentin, kamu memang kelakar. Yes, mari kita lihat apa yang ada di bawah hood awak. Saya punya. Ada sepotong besar keju busuk di situ. Oh, tidak. Saya akan pengsan sekarang. Miley, awak nampak tak? Just pengsan. Dan apa yang patut kita buat? Oh, betul tu. Kita tukar jadi chef. Voila! Hebat. Hias sepotong keju dengan krim. Sekarang ia akan kelihatan seperti kek. Adakah kamu faham idea saya? Baiklah, saya hampir siap. Hebat. Jess, selamat pagi. Kami memutuskan untuk menggantikan keju dengan kek. Cuba ya, saya terkejut. Akhirnya saya akan mempunyai sesuatu yang sedap. Oh, sangat sedap. Saya betul-betul suka. Sangat sedap. Krimnya rasa hebat. Tunggu. Sesuatu tak kena. Itu menjijikkan. Akhirnya ia keju busuk. Awak menipu saya. Kami tipu kamu. Oh, tidak. Saya akan muntah. Dan apa baunya? Oh, saya hilang kesedaran. Keadilan telah terlaksana. Hore.